Siapa yang sedang sakit bahu? Pertama, sakit bila angkat tangan. Tak boleh angkat langsung. Okey, siapa yang bila angkat tangan separuh je, macam ni, tak boleh angkat ke? Macam ni ke? Itu frozen shoulder. Siapa dah sampai tahap frozen shoulder, tolong komen 5. Ada ke? Masya Allah. Adalah. Ada. Readykan minyak. Saya nak tunjuk beberapa poin untuk sakit bahu. Saya akan ajak urut atas kulit tau, bukan atas baju. Jadi bila saya tunjuk macam ni, maksudnya atas kulit Okey, sekarang letakkan minyak di bahagian bahu. Saya tak tahu anda sakit sebelah ke dua belah. Okey, letakkan minyak dekat sini tuan-puan dekat bahu depan. Bahagian yang sakit lah. Kalau anda sakit kanan, buat kanan. Tapi nak lagi bagus, buat dua belah. Sapukan minyak di bahagian bahu depan. Okey, lepas tu ambil ibu jari, tekan macam ni. Tolak. Pakai hujung jari pun tak apa. Tekan-tekan macam tu. Untuk elakkan anda cepat lenguh, tukar. Letak minyak belah sini pula. Okey. Tekan-tekan. 4 jari boleh pegang. Tekan-tekan macam tu pun boleh tak? Dia kena cari mana yang sakit. Tapi kalau anda ada 3 finger, jari sangkut, sakit jari jemari, payah sikit lah. Okey, ini yang pertama ini poin pertama. Sendawa kenapa? Tanda masalah angin. Okey. Sebab tu saya cakap, masalah angin ni nampak macam biasa. Tapi sekali anda dah kena, dia boleh kacau pernafasan, boleh kacau perut, dia boleh kacau sendi, otot, leher, kepala, dia boleh kacau. Lepas tu dia boleh kacau kita punya mood. Okey, sebab tu saya tekankan pemakanan. Ada orang dia gelakkan saya, semua tak boleh. Tapi dia dah kena nanti, dia akan tahulah. Okey, tuan-puan boleh Ini yang pertama Yang pertama. Tekan-tekan je. Okey, relax dulu. Sebenarnya kena urut lama tau. Tapi saya tunjuk bagi anda rasa. Tarik nafas. Lepas. Rasa ketul-ketul. Ketul-ketul tu semua orang ada. Beza dia sakit ataupun tak. Kalau tekan dan sakit, anda ada masalah. So, apa kena buat? Urut lebih lama di situ sampai sakit semakin berkurang. Ada orang satu sesi dia dah kurang. Ada orang dia kena ulang-ulang. Dan saya galakkan anda untuk ulang-ulang. Selang 2-3 hari urut lagi. Okay, ready? Kita akan pergi poin kedua tuan-puan Letakkan minyak di bahagian sini. Sekejap. Saya nak tunjuk urutan untuk bahu kiri. So, tangan kiri pegang rusuk supaya bahagian yang terbuka. Letakkan minyak dulu di sini Okay. Gunakan 4 jari. Tekan, tarik. Tuan-puan, letakkan minyak dulu, tekan, tarik. Siapa ada minyak RG, saya sarankan pakai. Sebab dia dapat meningkatkan keseurutan ke tahap lebih tinggi, melembutkan otot, redakan radang, dibantu tolak angin. Tekan, tarik macam ni. Siapa yang guna minyak RG, ada ke? Komen saya. Tekan, tarik je. Kalau anda tekan dan sakit, dia kena tepat pada poin. Faham Frozen shoulder ikut cara ni juga. Linda. Bagus. Okey, kita tukar tangan. Tangan kanan letak rusuk, letakkan minyak di bahu belakang, tekan, tarik. Kalau anda tekan dan rasa sakit, bermaksud dia kena poin tu. Okey, semua yang komen saya ni geng-geng saya lah, pengguna minyak RG. Thank you. Tekan, tarik tuan-puan, cari bahagian sakit Cari bahagian sakit. Teruskan buat kanan dan kiri. Kenapa kena buat dua-dua? Supaya bahu anda seimbang dan juga supaya tangan ni boleh rehat. Sementara tangan ni urut belah ini, tangan sini boleh rehat. Faham tak? So kita buat selang-selang lah. InsyaAllah Puan Hayati, walaupun Puan Hayati sakit bahu dah bertahun, InsyaAllah Puan ikut tip saya, Puan akan nampak perubahan dia. Dia yang penting jangan putus asa je. Dah putus asa tak boleh buat apa. Boleh Lenguh stop sekejap, relax, gerak-gerakkan bahu, ulang balik. Teruskan tuan-puan. Kini baru poin kedua, kejap lagi kita akan pergi pada poin ketiga. Tarik nafas, lepas, relax, santai. Okey tuan-puan semua, saya tak pasti ada orang baru ke orang lama. Kepada orang-orang baru, cek bio saya. Di bio saya saya letak link untuk masuk ke dalam grup TikTok saya. Supaya bila saya buat live, anda mudah dapat notification. Faham Siapa orang baru kat sini, tengok dekat bio saya ada link. Tekan link tu, masuk dalam grup TikTok saya. Ada grup TikTok. Supaya setiap kali saya buat live, anda boleh masuk dan belajar ilmu-ilmu baru.
Okey, sekarang ni kita pergi kepada step yang ketiga. Boleh? Okey. Kejap nanti dulu. Ada yang tengah masuk ke? Boleh? Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Tuan-puan baca ni Umi Jannah cakap apa? Alhamdulillah, urut senang dah nak bernafas. Okey, siapa yang masuk daripada tadi, saya ada ajar urutan untuk nafas pendek dengan izin Allah. Puan Jannah dapat cepat. Lepas tu dia cakap, ada orang cepat, ada orang lambat. Semua dengan izin Allah. Thank you Puan Jannah. Saya sangat hargai Puan punya feedback. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita bagi step yang ketiga tuan-puan. Yang ketiga, sapukan minyak di bahagian tricep ni. Nampak? Sapukan minyak sampai siku. Seluruh lengan belakang ni. Tricep. Ni bicep depan sekarang kita urut bahagian lengan dah belakang. Letakkan minyak dulu. Noreni teratai dah join. Good. Siapa yang dah join, terbaik. Gunakan 4 jari tekan dalam, tarik sampai siku. Saya ulang boleh tekan dalam, tarik sampai siku. Waalaikumsalam. Urutan ni boleh ke untuk stroke? Boleh. Semua yang saya ajar ni boleh digunakan untuk stroke. Tekan dalam, tarik sampai siku. Faham Syida, terima kasih Syida. Teruskan tuan-puan. Siapa yang tekan dan rasa pedih, menandakan bahagian tu ada radang, anda kena urut lebih lama. Siapa yang rasa sakit bahagian ni, tolong komen nombor 1 sampai 10. Berapakah skala sakit anda? Komen dekat bawah. Berapakah skala sakit urut bahagian ni? Ini bukan saja untuk sakit bahu tau. Untuk kebas tangan pun boleh pakai. Okey. Teruskan. Baik, kita dah pergi kepada, kita dah belajar 3 poin bahu Okey, saya nak masuk yang, saya tambah lagi 2 lah. Sebenarnya dia ada banyak step. Saya bagi lagi 2, okey? Okey, tengok ni. Okey, ni bucu. Cari bucu bahu kita. Bucu bahu, letakkan minyak. Okey, tekan, tarik macam tu. Bucu bahu. Cuba luaskan skop urutan. Saya nak anda tekan dan cari manakah bahagian yang rasa pedih bisa. Tekan bahagian tu lama sikit. Faham Okay, kalau kena tepat, anda berasa lengung sangat dekat situ. Tuan-puan tekan. Siapa yang jumpa bahagian sakit, rasa lengung, rasa pedih, tolong komen 3. Siapa yang jumpa rasa pedih, rasa sakit, tolong komen 3. Miss, mula-mula urut dada rasa sakit, lepas sendawa hilang rasa sakit. Ya miss. Sebab tu saya cakap semput, sesak nafas, nafas pendek berkait rapat dengan masalah angin Kalau anda tak tahu, ini ilmu baru, amalkan, sampaikan. Okay, sekarang ni kita pergi pada belah sini juga ramai yang tekan nombor 3. Bermaksud apa? Ramai yang rasa pedih kat situ. Lepas urut rasa selesa. Ani Sam, thank you Ani Sam bagi feedback. Okay, tekan, tarik macam ni. Tekan, tarik. Tekan, cari bahagian sakit. Teruskan tuan-puan, cari bahagian sakit. Fokus pada bahagian sakit lebih lama. Aduh, kalau tak tahan macam mana? Tukar-tukar. Okey, tuan-puan, sesiapa yang ada masalah, anda akan tengok merah tu lebih terang daripada biasa. Dia akan merah. Okey? Itu saya bagi poin yang keempat. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang kita nak masuk step yang kelima. Masya Allah. Step yang kelima tuan-puan. Letakkan minyak di bahagian lengan sebelah bawah ni sampai ketiak. Siapa yang tak boleh angkat tangan, tak apa. Letak je minyak. Saya angkat tangan sebab saya nak tunjuk. Letak minyak kat sini. Sampai ketiak Ambil ibu jari. Tekan daripada sini tuan-puan. Ni tulang Ambil daripada atas tulang. Tekan. Tolak sampai dalam ketiak. Ini ada saraf penting yang dapat bantu untuk ringankan sakit bahu dan juga kebas tangan. Tapi kalau tekan tu, dia akan rasa kebas dulu Siapa yang ada masalah, dia akan rasa kebas. Tekan, tolak sampai ketiak. Opah tak nampak Tekan, tolak sampai ketiak. Tekan dalam, tolak sampai ketiak. Dia memang sakit Siapa ada masalah, dia akan rasa sakit yang teruk. Saya pernah alami tuan-tuan, saya pernah kena. Masya Allah sakitnya, cik blueberry. Sini bersama Tekan dalam, tolak sampai ketiak. Sebab tu kena belajar SOP urutan. Saya banyak kali ajar. Ada orang tanya, boleh ke urut setiap hari? Urut setiap hari saya tak galakkan untuk orang yang sedang teruk. Sebab kalau anda urut, esok biasanya dia akan bengkak sikit. So anda perlu rehat 2 atau 3 hari atau lebih. Bila bengkak tu dah makin kurang, sakit-sakit dah makin kurang,
baru anda mulakan urutan kedua. Dan seterusnya lah, kena ulang urut sampai hilang sakit. Siapa yang faham, komen faham di bawah. Faham ke tuan-puan saya cakap ni? Okey, teruskan. Walaupun sakit, anda cuba tahan sikit. Walaupun sakit, anda cubalah tahan sikit supaya anda boleh tengok kesan dan perubahan. Kalau anda sakit sikit, anda stop, tak nak urut dah. Bila nak selesai? Okey? Kenapa bengkak atau lebam? Memang kalau urut, kena bahagian radang, dia akan mudah bengkak, mudah lebam. Sebab tu saya cakap, jangan urut setiap hari untuk anda yang masalah teruk. Selangkan beberapa hari. Okey, buat kanan kiri tekan dalam, tolak. Okey, ada pantang larang untuk orang sakit bahu. Siapa yang sakit bahu, tolong jangan tidur tindih bahu. Kalau anda tidur mengiring, tindih, esok dia akan sakit balik. Okey, untuk anda yang sakit bahu, tidur terlentang, letak bantal bawah ni. Dia terangkat sikit lah, supaya anda tak mudah nak pusing badan. Kapit dengan bantal. Boleh tuan-puan Terima kasih Nur Laila. Saya dah hilang sakit, saya buat senaman tu. Sekarang 6 bulan hamil dah tak sakit. Senaman apa tu? Urutan bahu ke apa? Thank you bagi feedback. Terima kasih banyak. Okey. Sekarang untuk sakit bahu pantang larang pemakanan sama macam tadi. Elakkan makanan berasaskan tepung gandum, elakkan minuman berkafein, makanan proses, dan kalau anda tahu makanan lain yang menyebabkan angin, itu pun kena kurangkan. Okey, boleh tuan-puan RJ